Hey guys, Assalamualaikum. Syirah di sini. Kasih terima satu lagi. Syirah. Hari ni kita cuba menu baharu dari Richeese, iaitu Risoda. Aku tak sure Risoda ni yang lama tu tak silap aku ni, yang dia punya Coca-Cola tak silap aku, ke kedai lain yang punya perisa soda tu. Kita akan cuba sedap ke tidak, okey? Bawa Coca-Cola campurkan dengan BBQ sauce. Bismillah. Rasa tangy BBQ sauce dan sedikit rasa Coca-Cola. Aku lagi prefer dia punya spicy biasa je kot daripada ni. Boleh lah, nampak 5/10. Tapi bila korang makanan lama, spicy dia naik tau. Ada a little bit carbonate sikit situ. Dia bergas. Pelik betul. Aku kalau dah makan fries, otak aku asyik teringat potato corner je. Tak tahu kenapa. Dia punya mashed potato dia, sumpah sedap. Dia jenis creamy. Dia rasa ayam, tapi macam ada cendawan. Macam sup Campbell tu. Unik lah yogurt tea ni. Dia rasa ais lemon tea, tapi rasa masam dia tu just nice, sedap. Dia tak rasa masam lemon sangat tau. Dia ala-ala Yakult sikit. Yakult ais lemon tea. Gitu. Ya ampun, dia punya cheese. Taste ni tak sama macam KFC punya tu tau. Dia lain sikit. Dia sama macam dekat dia punya biscuit cheese tu. Berlemak manis. Jadi berai-berai.